dengan Abel. Okay, so sekarang dah pukul 11 pagi. Kita orang baru on the way nak pergi ambil Cha. Lepas tu baru jumpa dengan Amy dengan Icha dekat Jalan Tar. Sebab plan kita orang hari ni, kita orang nak pergi hunting baju raya dekat Jekyll and Muaz. So saksikan. Let's go. Bye bye. Hey guys, sambung balik. Hai. Apa masuk kau? Hai. Cah suara rock dah hari ni. Ya tu. Nampak pun Cah on call sampai tak henti-henti ke? Sampai sahur. Sampai sahur. Tak sogo lah. Sebab nak pakai sogo. Nak pakai sogo tu? Kat mana? Dengan diorang lah sekali. Dekat lah agak. So kami nak pergi Jauh weh. Jalan Tar, pergi Muaz. Aku nak yang parking betul-betul belakang Muaz tu. So dia kita terus jalan ke Muaz. Sogo tu. Wah. Dulu tengok. Tahu dah kami sesat tadi. Korang parking belah mana? Sana. Kat kat sana. Oh, sebab minit jadi Sogo ke Muaz. Jalan kaki? Kalau Sogo ke Muaz. Jalan kaki ke nak drive? Sama je. Drive 4 minit, jalan kaki pun 4 minit. Oh, dekat je lah. Kalau 4 minit. Dia macam depan lah. Macam tu kan. Cakap lain. Cakap dia cakap. Ya, betul. Benci aku. Nah. Okay. Cakap apa? Cakap lah. Okey. Dah habis dah. Dah habis Tak habis. lah sampai. Tak payah. Kau tak payah cakap. Sini tu kan. Simpan ini. Alamak. Aku tengah tengok Waze lah. Siap aku. Stop je. Macam mana nak stop? Ke atas. Ada batas atas bukan? Kiri. Depan lagi. Hai. Okay, kita sambung balik. Sekarang ni kita berada di Sogo. Kita parking kereta dekat depan Sogo. Okay, kita parking kereta dekat depan Sogo. Dan kita jalan kaki untuk pergi ke Muaz. So the first stop will be Abel, tu bawal apa Abel? penat lah macam ni. Kau pergi letak link lah Bel. Setiap kali orang tengok. Oh, cantik lah. Okay guys, so sekarang kita tengah jalan kaki. Panas weh, panas gila sekarang ni. Tengah hot. So, jap. Habis tu dia tak habis. Oh, macam tu. Kau ada belakang lah weh. Dari belakang boleh, dari depan boleh. Ya, cepat. Kalau ni kau sikit sangat, nanti footage akan jadi sikit. So, vlog akan jadi pendek. Jalan je Bel, jangan takut. Takut yang tu. Oh, ya ke? Dia ada berapa minit yang kita? 6 minit jadinya bila kau sikit-sikit kan. So, ni jalan dia. والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط Abel. Hai. Laju jalan. Cakap apa? Sekarang lagi Muaz. Kau dah sampai dah. Jalan kaki. Nak shopping baju raya kat Muaz dulu. Lepas tu baru pergi next. Okay, sekarang ni kau aim apa? Jangan lalu dia. Jomlah masuk. Sekarang ni kau aim apa? Tengok dia. Okay, macam aku aim tudung, aku aim sanggul dengan inner neck. Aku yang tudung kan, tapi tu baju tak bawa. Tu saya tak boleh nak beli. Aku kena bawa baju. Oh, faham. So saya baru nak beli. Gambar tak ada? Ha? Gambar baju tak ada? Nanti dia akan lari, faham tak? Dia punya Oh. shape. Aku tak akan bawa selalunya. So aku tak tahu nak beli apa. Tengok lah. Mana nak mampus, sumpah. Tengok lah apa yang aku nak. Mana kawan kita weh? Dia tak ada kat bawah. Dia tak ada kat. Dia tak lagi lagi tak? Tak tahu. Guys, so sekarang I dah dapat beberapa I punya barang sekarang ni. Okay, jom kita tengok apa kita dapat. First kita dapat modal shawl sama macam ni tapi kalau pink. Lepas tu tudung bawal 3 helai dengan shawl organza untuk I punya baju raya. Tudung raya tak jumpa lagi. Tak tahu nak pakai tudung raya apa. Maybe tudung raya bawal ni ke? Tak tahulah kan. Kita tengok nanti macam mana. Lepas tu sekarang ni kita nak tengok baju macam blouse ke yang sesuai lah untuk pergi
macam kerja ke, nak pergi jalan ke. Sebab sekarang ni I dah macam tak ada baju. I duduk repeat pakai baju ni je 10 juta kali. Tak tahulah nak cakap macam mana, tapi memang repeat baju sama je sekarang ni. Sekarang ni kita aim nak cari baju baru. Ni macam cantik je yang ni. Cantik Colour pink. Macam mana? Kita nak ambil colour grey. Colour grey cantik juga. Okay, nanti kalau kita dah dapat, kita back to you guys. Bye-bye. Okay guys, so sekarang kita dah habis daripada Muaz. Kita nak move kepada Gula. Wah, murah lagi. Kau kan 100. Abel, 100 kan? Tu, harga tengah sale. Dan chiffon bibit. Siap. Okay. Tak gratis pula. Raya-raya. Hai. Okay. Lah, dah train berapa tahun dah ni? Kita sekarang berada di Gulatis kan? Gulatis cari bidet shawl. Ya, memang betul ni. Gulatis dia tak saya Gulatis. Okay, pasal? Aku pun tak ada hasil dah. Tak ada hasil. Tak menarik, tak menarik. Aku buat KFC kau. Okay. Boleh kirim ke kau? Okay guys, so sekarang Ia tengah pilih baju. Ya, posing sikit. Tak posing lagi. Macam cara putih tapi ni macam kurang sikit lah. Dia tengah pilih kebaharuan warna apa dia nak. Cakap sikit ke? Hey guys, kita orang dah sidai Ica dengan Amy buat kali kedua. Sekejap guys. So yang ni tengah pilih yang putih pula. Tadi dia try hitam kan. Lepas tu Tunang. Dia dah tunang. tunang. Jangan cakap. Jadi ke? Apalah. Benda baik. Oh, cantik kat putih weh. Sebab besar macam cantik. Kalau macam Biasa. Tak ada wow, tak ada wow. Kalau aku cakap tak ada wow lah. ada wow tau. Kan aku selalu dia selalu nampak dalam kan. Saya macam nampak kusam sikit. Si hitam tadi je wow. Tadi, Hitam tadi wow. Gelap terus. Hitam lah dia. Hitam plastik kan. Angkat hitam lah. Kain je lah nak kena pilih. Kain nak warna apa dia? Nak pilih corak yang cantik. Kalau nak hijau tu ada size S. Hijau tu. Oh, Mana? Oh. Cikgu Lat. Cikgu Lat aku tak ingat nama dia. Cikgu Lat. Cikgu Lat. Jom sikit. Apa lagu dia weh? Tak ingat. Aku ingat punya sini. Aku tak ada tenaga tau. So korang layanlah dia ni. Diorang tak puas tak apa. Aku memang tak ada tenaga sekarang ni. Asal dia turun. Apa Aku rasa dia cap lah weh. Dia healing. Lock. Kat healing macam nak sampai depan jauh lagi. Berhenti sini je lah. Kenapa dia kejar bas macam ya? Sanggup Lah kali terlepas bahaya kot. Bodoh betul. Memang bodoh. Lepas ke? Terlepas lah. Oh, yeah. Yang hantar aku. Yang aku turun kat pasal seni. Seorang tu jalan. Bodoh duduk berhenti. Dia nampak kita colour belakang. Ya bongok. Whimsical tu nak book slot untuk booking tu sampai berapa tau? Ya. Baju 600 baju. Sold out. Weh, ya Allah. FOMO weh. Malaysia dengan FOMO. Memanglah baju dia cantik tapi tak ada sampai 800 weh. Untuk harga baju macam tu. Oh. Tengok dah. Aku tahu butik tu. Orang kata itu paling mahal. Orang kata Mahal, 700, 800. Dekat ni Bangi kedai dia. Tak tahu. Sangatlah 700-800. Roti jauh 17 pun dah kuasa mahal. Baju 800 memanglah. Gila. Patut orang kata macam korang yang nak niaga bazar ni, korang ada 11 bulan nak praktis. Oh, aku tengok aku tengok. Macam betul kot benda tu. Hang boleh R&D tahu tak 11 bulan.
Hantar aku buat puding kek remen dekat rumah. Lepas tu aku patah tu dah. Kerameng. Weh, first attempt fail sebab kan. Sebab ni apa dia punya gula tu melekat dekat loyang keras. Jadi kena ni kan. Goda Lepas tu Khairul Amin kata tak payah tambah ayam pun. kena lagi lah. Mana ada? Tak Mana ada? payah. Mana ada? Kenapa tambah kau? Dia biar je. Aku tak Dia biar tambah. cair je. Tapi dia api kena slow. Kau jangan kuat-kuat. Masa? Lepas tu adik kata tu lah orang nak buat juga. Tak apa. Student KA yang gagal lah. Kelas belakang, kelas belakang. Tapi jadi je lah tu lah. Jangan balik. Oh, jadi je lah. Sedap je lah. Kalau jadi nak tak post. Aku tak puas lah. Tak. Hang kata Dia buruk. Hang just kata macam dia macam ada curse. apa ni dia kata kau cakap macam kau student KA sekarang ni. Aku memang student KA lah. Hari tu aku buat ayam sos plum tu. Weh, aku student first. Student first aku buat jadi. Sumpah macam-macam weh punya kau weh. Ada student Cina tu kan? Ya Allah, ya. Yang Cina tu kelakar gila. Kelakar. Betul. Baru first day Ramadan dah 4 resipi ke tak? Ya weh. Cina tu dia buat apa Dia dah fikir apa Ni nak cup. nak cup. Belum lagi dah fikir cup dah. Kek kata dah Ramadan kelima dia baru dah pilih cup. Jarang Cina kelas belakang. Kelakar. Selalunya pun dah pandai. Dia juga yang naik motor asyik aku. Semua macam-macam weh. Tak payah kat aku saja juga. Apa ni? Mana barang aku tak sampai-sampai? Order apa? TV. TV? Makkel. Order untuk mak ke ke? Ya, aku kan Wow. Weh, mana terbaik dah. Pom. Tak adalah order bazir kau gila. Kau kaya. Sumpah weh. Tak cakap apa ni? Dia beli pakai RM1,573. Ya. Hani spend untuk mak mentua dia. Wow. Damn. Buruk sial. Dia kena angle macam ni kan? Buruk bodoh ni. Bangun gila. Sumpah. Damn. Nak masuk kita macam ikan dalam aquarium lah pula. Driver tu tak relax weh. Orang semua boleh potong. Mana Sedapnya Zeus. Driver yang pakai baju nyamuk ni tak relax. Tak boleh pergi kopi lah Bel. Jokopi full lah malam ni. Tak tahulah kan. Tak semalam kat Wasa Maju pun semua full kat. Musim-musim dia. Kita bergaya pun naik Mustang. Weh, dia kata barang ni sampai 27, sekarang dah 28. Kita tengok barang tu kat mana. Track Tak ada tulis. Kau tanya dia tulisan ya. Sekejap aku tunjuk kau. tak ada dia punya tu. Dia kata gini, should you not receive any update on the parcel status, kindly reach out the seller for inquiries. You try may tanya. raise the return or refund. Memang bang, orang dah tunggu benda tu lama tak? Orang dah banyak. Puasa Hani puasa. Kenapa dia tak bagi tahu kat mana? Orang. Tak ada tracking ID ah. Kalau ada kau check kat luar. Next stop kami dekat Jacker. Let's go. Selamat datang. Okey, dah ada tenaga sikit sebab dah sejuk. So dah sejuk sikit so ada tenaga. Wow. Tapi aku nampak Q Haida tu semua. Macam Q Haida pakai baju. Yang mana mencari baju Melayu boleh terus ke belakang. Saya ke belakang. Saya baju Melayu semua kat belakang. Baju Melayu ke baju kurung? Baju mana ada belakang? Anda mana? Aisyah. Baju Melayu. Cakap apa? Terlalu banyak baju laju ni. Sebab dia banyak. Ini semua dia kata 200 sama cuma sini. Kau dah lagi Melayu betul-betul ke bodoh? Okey, ya. Apa yang kau buat ni? Ya, astagfirullahaladzim. Ya, belum puasa. Cantik sikit. Bodoh lah tanya ni. Ya, belum puasa. Ya, sabar lagi. Sabar benda lagi. Cantik sikit. Dah, dia. Comel korang. Ni koko lawa. Look at this. Yes. Lain Bodoh ni macam mana? Ya, baik beli ya. Apa? Tak pergi Kizan lagi dah 2 pasang ni. Mana berapa? Sekarang. Ada satu kat rumah kan. Ni baru beli satu. 3, 4.
Terlalu banyak fikir. Mata beden. Ya. Tak nampak aku orang. Tak nampak tu aku rasa. Tak banyak. Kat bawah level 1 tadi. Dengan ni selendang list. Okey, jom. Turun bawah. Lepas tu dah. Kau selendang list tu. Kau record lah. Sekejap. Yang sekarang Kau je, nanti aku masukkan ni semua. Dia orang pergi. Dia dah sampai. Dah tak larat. Macam ni lagi bazar ni. Pergi DRX ni. Macam lagi bazar ni. Ada bicara je. Lawai yang panggil lawai. Pergi depan je lah kat bawah. Kita orang sekarang just nak turun and cari beaded shawl je. Video jawab vlog siap. Yes. Let's go. Vlogger kita sakit bahu guys. Ya Allah, ya Allah. Ini umur berapa? Ya Allah, ya Allah. Malu. Eh, kau pernah kan? Kau tangan eh? Bola dia. Satu ni satu. Dah. Dah cukup bawah. Dulu lah kan? Rasanya makan. Tapi dia macam baju Melayu. Apa tu bawah lah weh tu. Bawah lagi. Ya. Kat bawah. Tak tahu. Tanya dekat. Alamak, tak ada bateri kau ni. Kenapa? Oi. Kan? Tapi tak hati pakai weh. Dekat-dekat dah muka. Macam ni ya, dia kena macam loose-loose lah. Sabar je, aku Mostly sabut je. aku tengok memang sama lekat ni. Bidik orang pakai. Tu pasal gini kan. Oh, cantiknya kalau combo. Cantik ke? Orang suka macam ni kan? Ui, cantik dia orang ni. Daripada cara dekat. Tak, aku rasa kain ni selesa. Macam ni ya baru betul kain bidik kan? Dia kan pakai nipis macam ni kan? Sebab benda agak dia kan lah. berat. So dia tak pakai kain berat lah. Pakai kain nipis je. Baju awak maroon ke? Ya. Ya, baju Okay. combo dia. Oh, combo. Itu combo. Dah jadi apa? Dah jadi ke orang? Marah ke? Oh, marah-marah. Aku tak beli tu guys. Modern. Ha? Cantik. Tapi cantik weh. Dapatkan tolong bantu customer tolong. Siapa ada cakap try weh? Siapa ada pre-love warna ni? Tudung? Ha. Tak ada. Mana ada bidik? Sewa lah. Tak nak. Tak nak sewa. Cik yang try ni yang. Cantik betul lah weh murun ni. Dia mahu gelap. Tak naik. Naik. Kulit kau tak naik. Saya tak naik tu. Sebab kau tak make up. Makeup sikit je. Agak lah tak naik juga. Tahu lah kau fair. Baju Full hitam. make up. Oh. Lepas tu kau nak pakai tudung apa? Baju hitam dan hijau. Oh, baju tadi ke cakap je baju tadi? Baju ke warung tadi. Kalau hijau. Oh. Tapi kalau hijau pekat weh. Hijau pekat kan? Weh. Lah aku yang boleh. Kami kat Watson. Begini je guys. Kena solat kat sini. Ang. Lepas tu kami macam sekejap lagi plan kami macam ni. Plan kami macam nak buka. Tekan, naikkan. Tekan, naikkan. Okay. Plan. Okay. Makin dongo pula aku dalam kamera hang ni. So, plan kami kejap lagi. Lepas habis solat, dia pun solat, nak pergi bazar Tun Husin on. Oh. So tengoklah. Seras. Lepas Sudah tu dekat baru dengan kita orang punya Airbnb. Yes. So dah habis settle shopping makanan untuk berbuka, kita pergi Airbnb check in. Betul? Tengok weh, perempuan ni orang paling tak harap lah hari ni. Dia katanya nak buat konten ni. Nah, Mesu. Sabar, Bina pula. Oh, sabar. Apa namanya satu yang warna hijau tu? Hah? Warna hijau? Aku suka tu. Warna hijau. Warna purple je kan? Mana ada warna hijau? Air warna hijau, botol hijau tu.
Macam buah-buah macam kedai tu. Apple. Haus gila weh sebab hari ni kami jalan banyak. First stop tadi kita pergi dekat Muaz. Lepas tu Rimbun. Lepas tu jalan-jalan. Semalam papa start pakai minum air. Macam Satu cawan je. minum cendol. Mulu. Kesian sangat. Dehydrated dah kawan. Air lemon. Belilah Yang lagi. refreshing. Letak dalam peti. Beli lagi. Kalau beli misu sekarang cawan lah. Tak adalah beli misu. Dah pergi bazar nak beli air bazar. Tapi air bazar pun tak best sangat pun. Baik beli mixu. Baik kau beli mixu. Aku memang geng baik beli. Tengok lah nanti. Aku nak beli air soya. Soya sedap kot. Soya ais. Sedap. Wih hantar tadi ya. Perempuan ni beli tisu ke buat tisu? Apa? Habis hantar tadi masa kita jalan dua orang yang ada promoter tu duk nak assign tu kan. Hantar aku tak tahan dah jalan dah. Hantar pegang sekejap. Aku kan duduk kat depan cermin tu aku duduk belak muka. Aku ingat ada sebelah aku kan. Aku macam ni. Aku dengar dia. Aku Pasal dengar apa dia kata? kata tu apa yang tengah dia tengok kan. Macam lama dia tengah cari orang. Aku tak dah tahu kan. Aku tengah jalan tu. Kau boleh tinggal, dia boleh tinggal aku Lepas tu hantar abang tu kata kau ni duduk tengok-tengok cermin sangat pakai Siapa yang assist dia kan? Lepas tu dia kata kat aku belek-belek muka pakai filter je. Dia cakap macam tu kat aku. Tiba dia. Tapi nak tengok muka sendiri. Aku turn off betul. Lepas tu dia nak Tapi sign mesti kat kau cari promoter aku kan? weh. Macam tak apa saya ada promoter dah. Lepas tu dia kata Pipi promoter kau pergi mana? Dia tanya dulu. Tak ada dah. Ya weh. Aku macam alamak dia tengah cari orang. Aku tengah jalan cepat-cepat. Tak nak. Ni buat tisu dah settle buat tisu. Tapi lambat dengan beli tisu ni kan? Sebab dia tanya aku single ke tak? Orang pun aku rasa orang tu sukar terjawab puasa tau. Dia tak iya ke dia Tak boleh single. apa macam mana? Dia cakap single ke single? Tak single, saya tak boleh single. Aku cakap, Bagi nombor. lepas tu cakap, saya dah single, jangan sanggup sekali. Lepas tu dia minta nombor 02 01 09. Kau 0109. Ni kacik Tu birthday siapa macam? Aku rasa sebab ni Cah single. Lagi jodoh pula dah. Dia menggatal tak ke tempat. Solat faster sikit. Okay guys, so sekarang kita dah dekat sini. Kita orang dekat apa? Bazar. Tu Husin. Oh, ni dekat Ceras. Ya. Benda pertama kita orang tengok tu. RM6 je guys, besar. Sekarang kita tunggu Icha dengan Amy. Okay, sekarang ni kau target berapa ringgit kau habis? OMG. Aku challenge RM10 ke bawah. RM30. Tak bayar lah ya, ni pasal KL. Hidup. Tak. 20 kau dapat satu makanan je. Aku nak makan ni side tu je. Makan minum 10 ah. side. Confirm ah. Air ni satu je RM6 tau. Alah, cuba sama macam tu je. Kat kampung aku dapat RM10. 27. Aku 30. 17. 30. Sebentar dia juga dapat. Dah. Kata. Kau tanya Ada kata. Okay. Hai. Okay, hai. Kalau dalam kereta malas. So berapa kau target hari ni kau habis? Kau kena ingat ni KL. 20. Okay, ni 20 eh. Uish, tinggi. dia paling sikit. 30 ke 35? Kita orang dua-dua 25. Eh? 25, 50. Maksudnya korang share ke apa? Oh, faham. Okay, kita tengok. Let's go. Lagi kos tau. Yes. Oh, okay. Boleh. Yes, correct. Satu damage. RM12. Berapa satu damage? 22. Tapi jangan pula dengan Aisyah. Aisyah seorang RM1 je. 13. Weh, 13. Aku 12. Aku 14. Tahu ni. Bersinar-sinar muka si Aisyah. Abel? 30. Cukup. Mantap. Aku boleh macam jaket 25 kot. Tapi daging sikit sangat. Sebab dia lah ayam. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai Airbnb. So sekarang kita orang nak buat exchange gift session. Exchange gift. Laju. Let's go. Lera. Orang-orang yang ikut.
3. Cepat. Aku tutup mata ke? Ya. Susah sangat. Okay, sebenarnya dia ada seorang lagi. Salah. Dan kita simpan untuk orang. Tu dia punya. Ni siapa punya? Dia pun. Ani ni. Kan beli biru ni. Dapat. Yang bukan dua sahabat, tak bukan lagi B. Baiklah. Oh, dapat mak. Oh, bukan. Dia buat apa? Aku dah buka dah weh. Okay, aku dah buka dah. Satu. Satu. Lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi buka je. Satu, dua, tiga. Sini. Habis dia bukan merah, dia putih. Boleh gila. Tak jumpa yang merah semua. Dia bukan merah ni. Macam mana nak berbuka? Korang tak tahu ni apa? Ini nama dia. Apa? Strawberry pudding. Okay, let's go. Okay, second colour. Green. Tutup mata. Sebab ni kalau capak korang dah tahu. Buat kalau. Dah semua tutup mata. Tutup mata eh. Mata je. Start. Tutup mata. Ya, tutup mata. Sabar, tutup mata. Korang nampak aku. Sabar, tutup mata. Sabar. Ada bau segar ni korang. Sabar. Aduh, macam wewe siap. Sabar. Apa yang lama sangat? Apa ni? Sebab dia ada 2 kotak je. Aku kena letak lama. Gambar ya. Sabar. Rasa dia. Lagi pressure aku. Aku tahu. Ijat kalau tengok aku tengah record dah. Dah record. Aku dah tahu. Aku record kau ke tak ni, Cam? Dah. Dia aku belum ni. Aku nak nak record tadi nak cepat lah. Dah, 1, 2, 3. Alhamdulillah. Okey, dah boleh pakai. Pakai darah. Ya, aku banyak dosa sama korang menggunakan. Wah, bestnya. Lipat lah. Okay guys, colour nombor 3. Biru. Okay, barang ni ada 2 barang. Satu barang tu warna biru, satu barang tu macam random. So, macam blind box lah. Satu je. Aku sedar kat ni takut. Aku nak kena korek-korek. Bah! Engkau pun susah tadi kenapa? Dia tak pakai brows. Aisyah. Okay, sabar. Masih ada lagi satu. Okay, 1, 2, 3. Okay. Sabar. 1, 2, 3. Tapi ni kalau kita ni ada aku daripada China. Tapi pilih lah orang satu. Nak kali yang normal sikit. Satu bodoh. Kita nak ada bulu. Aku bukan pink girly pun ni. Macam nak ni. Aku tak tahulah. Hijau. Yalah, dia balik. Cepat lah. Dah. Thank you, Amy. Yeah, thank you. Gelang-gelang ni butuh. Okay, semua pink kan? Macam ni lah weh, apa tu? Oh, match Tasbih. Bukan. Apa? Cap. Cap pun cap. J. Oh, J. Kat mana Hansa di kotak ni, Mi? Dia kan suka di kotak. Aku tahu di kotak apa. Kotak dulu. Biar nak bagi. So frame dah ada. Bila balik lah. Boleh-boleh bila buatkan buku ni. Next. Colour number 3. Colour number 4. Brown. Hijau. Aku ajar dia. Nampak lah.
Sabar. Nampak orang bergaduh je. Bodoh ni. Cepat. Okay dah, tutup mata. Tak tahu boleh kau ambil ke tak? Aku pun tak tahu weh. Nak solat asar weh. Sabar. Dah. Allah Akbar. Apa ni tak bagi tahu? Apa kalau ada buka? Oh. Okey, cepat pejam mata. Satu. Tiga. Tutup mata je. Mata. Buka mata tak Bel? Buka mata. Okey, satu. Buka mata terus. Satu. Satu ni. Satu tiga buka mata. Okey. Satu, dua, tiga. Mana buka matanya? Tapi 1, 2, 3 buka mata. Oh, ya Allah. Mata kau. Ni comel. Macam kitchen. Ya weh. Macam kitchen. Thank you Abel. Kau buat sini. Weh, matchnya. Aku tak boleh. Weh, semua kali aku dah. Asal warna pink? Oh, dia beli dia punya sendiri lain. Ya. Sama aku nak try warna lah. Warna bau dia bau dia lain. Ya ke? Yes. Dah semua dia semua dia. Biasa je weh. Sabar ya. Nombor 5. Ada number 5. Ada Pink. Aku tahu. Apa? Okey, cepat semua tak nak kena tutup mata? Tak payah. Oh tak ya. Nak tutup. 1, 2, 3. Boleh pakai. Semua boleh pakai. Semua baby. Thank you ya. Thank you ya. Next, last cepat dah solat. Color number 6. Color? Color purple. Dah terus semangat dah weh. Okey. Bersedia korang? Weh, dah mati pun aku. Allah. Dah cepat. 1, 2, 3. Ni kena ambil solat tadi. Aku nak buka tapi takut kena tangan bahaya. Malah nak kena shave pula. Kamu ni. Oh, jangan kayak ni aku tak Oh, ni sempat. seorang satu juga ke? Ambil korang. What is this? Oh. Cepit. Weh, lama dah tak jumpa cepit ni. Cepit kat tu. Cepit. Nak buat. Ya. Saja deh. Itu nak kena buka ke? Ya. Aku dah buka bawah tapi takut kena tangan. Bagi pilihan buka ni. Bukan? Buka lah ni. Tak boleh dari pasang kat tudung. Please, okey. Aku suka tak putih. Thank you, Jai. Lagi apa kan? Mana purple? Aku nak ambil kan saja. Ada 6 situ tunjuk. Aku pilih untuk korang. Kau tak shave? Kau tak shave? Aku tak shave. Dia wax. Dah habis eh? Dah. Kita ada lagi 20 minit nak buku. Dia. Buat thumbnail. Banyak sangat macam Macam ni. aku tak ada aku. Cepat buat thumbnail. Akak yang mana yang boleh je angkat berapa? Aku angkat Hani punya. Okay, angkat mana yang mampu. Kau angkat Hani Okay, punya. cepat nak buat thumbnail. Kau keluar gambar. Lantaklah aku kat ni lah. 1, 2, 3. Apa weh? Aku nak pegang sebulan. Kenapa lah? 1, 2, 3. Nampak epic tak? Hey guys, kau nak ada pukul 10. Okay guys, get ready guys. Tak lah, buka aku dulu lah. Sabar lah. Get ready lah. Okay, so sekarang dah pukul 10 minit. Kita orang berada di Ampang. Tadi mula-mula pergi kedai lain, tapi tiba-tiba tutup. So kita decide untuk pergi kedai lain. Look at the face. Look at the face guys. Look at the face. Aku tengok menu ni. Kita
kita tengah order. Kejap lagi lepas order kita back to you guys. Lebih-lebih. Happy birthday to Aneng. Happy birthday to you. Alamak. One wishes. Wishes. Alah. Yay. Happy birthday adik. Thank you. Aneh. Kita orang teringat tau sister otak katil tu. Ingat lah sister. Sister otak katil. Aku rasa nak kena 10 apa 10? 10 apa 10? 10 apa 10? Adik pegang kek saja, pegang kek. Dah. Bawa pin. Elok adik. Sekali. This is the master mulai. Sebab dia Aneng. Dia macam Aneng. Baik-baik tu ini. Ya. Yang ni masih tekun. Sri apa? Okay guys, hari ni is our last day at Artecturas. Such a good and a very kita recommend korang untuk sewa this Airbnb. Kita tengok So dia ada satu ruang macam biasa. Lepas tu tapi yang tak banyak sebab dia single dengan single punya katil. Lepas tu luas gila guys. Luas gila. Lepas ada TV. The best part is bila sunset. Korang boleh tengok sunset kat sini. Alamak, tak boleh fokus. Hai ni macam mana nak fokus? Tak bisa. Okay, tak bisa. Lepas tu, korang tengok. Tak boleh flip Flip lah. Tutup lah kalau Tak, kau nak tunjuk apa, kau tak nak apa pun. sebab aku nak tunjuk. Tunjuk sama tu. Lepas tu sini pun ada. Macam ni. Weh, apa minum air? Macam tu. Guys, korang nak tahu tak? Sekarang bulan Ramadan. Tengok. Sini. Yala. Yala tak puas. Yala. Lambai lah pakcik. Itulah lelaki ni tiap tidur awal. Mana buka dah benda ni. Kau pergi lah. Kau buka lagi. Ini bukan bulan puasa guys. Mana boleh makan? Viralkan dia Viralkan dia. Berani. Baju dah yala. Yali. Kawan Yali. Dah kalah tadi. Kawan Yali satu lagi. Cepat. Kau pergi kedai sepatu semalam? Kalau kau tanya, aku dah tidur pula. Ada. Tak, aku nak bukan siapa. Pakcik ni lah semua barang hilang. Kau tahu Saman, kau tak tahu. Ada, kau tak ada tadi aku cakap. Aku tidur awal semalam Ada ambil. sebab Isha. Ni kau bukan. Kita macam dah baring. Mata aku Tripod tu nak guna tu. Patut kira aku tidur. Engkau lah. Hey guys, so sekarang dah pukul 11. Kita orang patutnya check out sekarang pukul 11. Tapi kita orang macam nak bagi lighting cerah. Tak, lepas tu satu lagi suara aku akan dengar. Lepas tu kita orang macam delay sikit. Dalam maybe 15 minit ke macam tu baru kita orang keluar. Sebab nak settlekan, make sure semua kemas. Okay. Tak comel. Nak ikut macam tu. Okay, so sekarang pukul
11 tapi kita belum keluar lagi sebab kita kena kemas-kemas macam tu. Okay, preparation untuk balik. Ni barang-barang kita orang nak bawa. Okay, ni. Tak nampak lah ni kat situ. Kau kena macam ni. Kau nak cakap aku pun. Dalam ni yang tak nampak cantik sangat. Nanti bila dah keluarkan video ni baru cantik. Tak clear geram. Hello. Isha. Hello. Ni From the TRX, can you hear me? Aisyah. Look at the view guys. Very cinematic. Hello. Hello. Apa tu? Aku lagi tak nak buang. Mana KLCC nak? Ditutupi. KLCC belah sana. Mana? Belakang tu. dah kena tutup. Dekat belakang ni, tower ni. Dah kena tutup. Apa tu? Tu TRX. Ya, dah kena tutup. Ni beg kau ke ni? Apa lagi? Ya. Nampak? Tengok dah tu. Emotional damage lah budak ni. Kata dah relationship healthy. Kawan je. Okay. Kat mana nak record? Hey guys. So kita continue kita punya journey hari ni dengan pergi cari lagi berseraya and a few stuff untuk raya juga. Dekat Kiza and also Pasar Seloka. Yeah. Kiza tu actually dekat je dengan kita orang punya Airbnb ni. Dalam 11 minit macam tu lah. Tak sampai 20 minit pun. Ya. Let's go! Let's go! Let's go! Editor. Kiza and kita nak Kita bawa mic. Kita bawa mic. Lalu. Okay guys, so sekarang kita kat Kiza. Aku dapat dari situ. Tengok rumah ni okey. Ya, ramai gila orang kat sini. Tak nak beli tapi macam nak beli. Terus tiba dah nak beli kan sebab cantik. Sebab fikir lah 3 berapa bulan je nak bulan 5. Macam ni. Combo. Oh, faham? Coklat. Berapa? 2. Apa tengah trend ke? Ya ke? Aku rasa aku banyak kali nampak orang influencer lah kan. Oh guys. Sedap kain dia cuba rasa. Cuba rasa kain dia sejuk ni. Oh, sejuk ah. Dia dapat selendang Dia ni. punya ni pun cantik. Draping dia. Nono Hani bawa satu beg keluar. Dia macam nak beli guys. Dia macam nak beli. Dia macam nak beli guys. Aku senang terpengaruh kan. Ya, cantik. Tu cantik. Inilah yang aku nak. Aku rasa suka yang pendek. Tapi nak warna purple. Takut lagi. Berapa weh? You weh. Dia ikut harga kat website. Oh iya ke? Ni. Maksudnya ni? Mana ni? Ni punya. Nampak. 549. Yang ni? 57 orang lalu. Maksudnya harga ni? Harga website. Yang kata harga ikut website. So 54 lah. Aku 54. Chopra. Cantik weh Chopra ni. Design lama je weh. Tengok. Kan? Maybe aku. Sebab dia draping kan macam dah lama dah kan? Lepas tu 299. Harga nak pergi servis kereta aku. Kau tahu tak? Lagi Cantik lah weh. mahal daripada nak pergi servis kereta. No. Tu baju. Baju kan? Daily dress. Baju. Kain. Ha. Oh, tu kerja apa dia orang? Mana? Tengah mencari baju fuchsia dia. Tahu nak yang mana. Kita orang dekat mimpi kita kan? Ina.co. Oh, kita dekat Ina.co lah. Cari-cari baju dekat sini. Ni guys. Cantik kan? Apa? Ini so dia paling mahal lah kan? Kau boleh bayar. Ni dapat 3 helai lah. Boleh bayar duit kereta berbulan. Gila-gila weh. Nak kata yang macam mahal. Tapi selesa lah guys dalam dia. Lain Jom dia kita tengok lagi. Macam mana weh?
Faham. Wah, kain mahal lah aku rasa dia. Bestnya. Cerita lagi. Nah. Okay guys, sekarang kita dah dekat Pasar Selokan. Beji nak habis dah. So here antara local brand yang kita boleh consider. Wait, kau kena beli baju raya hari ni juga. Macam settle. Tak payah. Supaya kau tak payah fikir-fikir dah lepas ni. Nanti kau nak keluar lagi macam bila? Oh, kita yang nak kena fikir macam dia. Siapa tahu kata yang tak balik raya cuti raya? Anak-anak. Laki. Oh, sia Untung je. tu raya mana? 200 Memang rumah kat sini kan? Cuti raya. Mahalnya dia letak harga. Mahalnya dia letak harga. Tak tahu. Untuk lokal. Sekejap, mana connector dia? Kalau mana dia punya connect. Oh, atas lah connector dia. Okey, jom. Baiklah. Jom. Pinjam button. Tu ada lift. Jom lift. Ni lift ni.